Hello guys, jumpa lagi kita di Akadai Vlog. Saya sekarang berada dekat Bandar Raya Kuching. Saya nak pergi cari makan sekarang. Tak tahu nak makan apa guys, sebab petang-petang macam ni cuaca sangat panas. Saya berada di tengah-tengah Bandar Raya Kuching. So, jom kita tengok apa ada yang kita boleh makan lepas ni. Alright, let's go. Saya berada di tengah. Belakang tu ada kucing besar lagi. Right, let's go. Sampai-sampai tu kita bawakan anda jalan-jalan sekejap sambil saya cari makan kat sini. Saya dekat area dekat area waterfront. Jom. Okay, ni Riverside Majestic. Dulu ni hotel ni kuat famous, tapi sekarang ada kurang sikit. Yang Sheraton sekarang agak famous. Sheraton guys. So ini Imperial Riverbank. Banyak hotel kat sini, tapi buat masa ni Sheraton yang paling kira macam top lah. Sekarang banyak turis sebab minggu ni kita ada Pesta Songwak. Pesta Songwak. Pesta Songwak ni macam songkrang. Kalau dekat Thailand orang cakap songkrang, pesta air dekat Damai. Hari ini sampai hari Ahad. So siapa nak pergi boleh pergi. Right, jom jalan. Kita pergi ke tebingan jap, tengok apa yang ada kat sini. Jom. Naik sampan kot. Dah ada kat sampan. Jom kita naik sampan geng. Geng, jom. Lama tak naik sampan. Kedai-kedai makan sini semua dah tak ada dah. Okey, kedai-kedai kat waterfront semua dah tak ada. So itulah tadi, kita naik sampan je. Tengok ada makan-makan tak kat seberang sana. Kita nak cek kat seberang sana ada tak makan-makan. Ni ada sampan ni. Pergi ke seberang. Naik sampan geng. Mau jalan ke bang? Seberang. Okey geng, jom. Jom kita pergi naik sampan geng. Kat seberang tu kampung. Aku lupa apa nama kampung dekat seberang tu. So siapa-siapa yang nak pergi makan kat seberang tu banyak tempat makan geng. Banyak tempat makan. So sebelum tu kita nak naik sampan dulu. Jom kita naik sampan. Ya. Mari kita naik sampan sama-sama. Banyak sampan. Kat belakang saya ni semua sampan-sampan ni semua. Di seberang kan? Seberang tak? Kita nak pergi ke seberang. Ni abang ni bawa motor. Right. Oi. Right, dah dah dah. Hai. Jalan-jalan sampai pergi seberang geng, seberang.
Okey, kita ambil penumpang lain. Sarak sikit. Ya. Let's go. Berapa ni bang? Okey, kita dah sampai kat seberang geng. Kita dah sampai kat seberang, sekejap je. Yang tadi kita kat seberang sana. Lepas tu kita ni Riverside. Ini Imperial. Ni okey, kita naik RM1 je pergi seberang. So abang jalan dulu. So kita akan pergi ke seberang sana. So kita akan pergi dari sana kapal. Alright. Oh, dia orang jalan-jalan satu family. Dia orang masih berjalan lagi. Jom kita tengok pergi mana lagi dia. Okey, jom kita pergi ke bendera Sarawak. Ni bendera Sarawak yang paling tinggi tu. Okey, kita masih lagi kat sini. Mungkin kita akan pergi ke tempat bendera tu. Tak pernah saya jejak tempat tu lagi. So by the way, we try to go there right now. Sebelum kita cari makan. Jom geng. Cuaca sangat sporting hari ni. Kita kat seberang. Tadi kita kat seberang sana geng. Tadi kita kat seberang sana. So sekarang kita naik sampan pergi ke sebelah sini. Alright, say let's go. Ni bendera tu geng. Korang tengok bendera atas tu. Sini pun ada sampan juga. Sekarang kita berada di seberang waterfront. Kat sana tu waterfront. So kalau biasanya petang-petang orang akan jalan kat sana. So kita berada di seberang. Kat sini biasanya buat ini air. Dia orang buat ada air pancut berirama kat sini waktu malam. Air pancut berirama. So sekarang masih panas. Kita lepak dulu. Kapal tu nak jalan dah. Biasanya kapal tu jalan bulan 5.30 dah jalan. Dia tengok sunset. Ni bendera ni. Kita nak pergi tengok bendera yang tertinggi ni. Sana dun. Bangunan dun Astana. Okay. So kepada mereka yang tak pernah lagi jejak kat area ni, jom. Sekarang ni tempat baru. Dulu ni perkampungan. Sekarang kampung sudah
di move. Sekarang dia orang pindah ke tempat lain. So ini tempat jadi tempat orang jalan-jalan. So tengok ni, di seberang. Jom saya bawa saya belanja ke orang sikit. Waterfront kat sana. Sini untuk naik sampan tak silap aku. Tu bendera Sarawak tertinggi. Tiang dia berapa, tak tahu berapa tinggi. Jom kita tengok, naik atas sekejap sebelum kita pergi makan. So sebelum kita pergi makan, nak cari makan ni, saya belanja awak semua yang di luar daripada kawasan Kuching. Untuk saya bawakan anda, sekarang kita berada di waterfront baru, seberang waterfront. So seberang ni dikira tempat baru lah, tempat saya berpijak sekarang ni. Dulu tempat ni perkampungan, kampung orang. Sekarang tempat dia orang buat bangunan Dewan Undangan Negeri dan juga tempat santai-santai jalan-jalan Kuching. Depan sana ada kapal, jom tengok. Yes. Siapa nak naik kapal tu tak silap aku RM60 satu orang. RM60 satu orang kapal tu. Siapa nak naik, RM60. Dia pergi sampai ke Muara, boleh tengok sunset. Kat situ ada makan-makan juga, tapi makanan ringan lah. Dan ada tarian-tarian tradisional dia orang buat kat dalam tu. Nice. Panas geng. Jom kita kat seberang sekarang. Dia buang lemak kita hari ni jalan-jalan. Sekejap lagi kapal tu nak jalan geng. Sekejap lagi nak jalan lah kapal tu. Ramai juga. Hari ni hari Jumaat, so ramai orang. Ada dua kapal, tu kapal satu lagi, itu satu lagi kapal. So kapal tu lebih besar sikit lah. Kat bawah dia ada restoran. Yang kapal satu lagi tu. Yang ini pun ada restoran, tapi kecil sikit. Yang ini double. Jom kita ke Kuching. Kat sini kita boleh naik kapal, jalan-jalan kat sini geng. Right, let's go. Okey, sekarang kita ada kat mana sekarang? Jom tengok apa kat ada kat sini. Tengok tiang bendera tu. Ya, kita berada kat mana ni? Apa tu, Pak? Restoran? English Tea House. Steak House? English Tea House. English Tea House. English Tea House. Buka dah? Buka. Itu depan dia? Belakang. Itu depan ni. Okey guys, sekarang kita tengok bendera guys. Abang dekat sini. Depan bang Depan. Okey. Kita kat belakang geng. So kita nak pergi ke depan. Jom. English Tea House. Tempat minum kopi. Ni dia geng, English Tea House. First time juga aku ke sini. First time aku datang sini. Kita masih kat seberang. Jom tengok. I belanja you all. Saya belanja ke orang ni yang tak pernah pergi ke area Kuching waterfront ni. Tu waterfront, tu kat bandar Kuching. Ni seberang. Ni seberang. English Tea House. Okey. Apa dia orang buat ni, pakai payung. Ni apa, pengantin congratulations. Steady semua. Ni siapa ni semua? Okay, carry on. Steady. Cameraman. Steady cameraman. Alright, jalan-jalan guys. Okay, kita jumpa geng-geng kita kat sana geng. So kita nak naik ke atas bendera sana. Apa yang ada kat sana, jom. Wow, ini pertama kali aku naik kat sini. So harap kau orang happy aku belanja sikit. Kat bawah tu pengantin. Dia orang bergambar. Okay, kapal dah jalan. Geng. Dia orang nak pergi tengok sunset. Geng, sunset. Itu bangunan Dewan Undangan Negeri Dun. Kita dah dekat dengan Dun sekarang. Sunset. Dia orang nak pergi sunset sana. Alright, let's go. Itu dia tiang bendera.
Itu dia tiang bendera guys. Kita naik. Wah, belanja you all. Saya belanja you all. Jalan-jalan kat sini. Saya pun first time masuk kat sini. This is my first time. Betul. Ini saya punya first time datang sini. Sebab tak nak cari pergi makan tadi, nak tahu nak mana. So jalan sorang-sorang sambil buang lemak. Okay, so saya cuba jalan-jalan kat area ni sebentar sebelum kita cari makan. Masa masih awal lagi. Jom. Okay, pemandangan begini. Tu waterfront. Waterfront dia orang ada event kat depan sana. Ni apa tu, Merdeka Plaza. Itu Merdeka Palace. Tadi kita ke seberang sana. Sekarang kita nak jalan naik atas ni. Alright, jom. Dewan Undangan Negeri. Dan itu bendera besar tu. Pagi tu. Apa? First time kau naik sini, geng. Jom. Okey, mungkin dia orang ada event kat sini, tak pasti. Dia orang ada kemah dah. Ini untuk VIP. Ni dia. Saya di bawah tiang bendera ni, geng. Kat bawah ni. Saya di bawah ni. Ni. Right, jom. Saya naik. Okay, sekarang saya naik atas ni. Bendera paling tinggi kat Sarawak. Bendera paling tinggi. Kira lah. Yang bendera paling tinggi kat Sarawak. Okey. Nampak tak? Satu bandaraya Kuching boleh tengok ni. Satu bandaraya Kuching boleh tengok ni. Saya sekarang dekat seberang ni. Ni waterfront kat sana. Itu semua waterfront. Ini English tea cafe. Orang putih lah. Udah. Ni bangunan Dun. Right, jom. Kita tengok. Ni batu besi. Steady bro. Kita sekarang ke depan Astana. Istana ke ni? Ni dia. King. Baik, geng. Tinggi, geng. Baik. Okey, jom kita turun ke bawah. Jom. Ni bangunan Dewan Undangan Negeri. Let's go. Wow, ni first time aku pijak tempat ni, geng. By the way, I'm very excited. Walaupun perut lapar, belum makan. So kita akan ada vlog belanja sikit ke orang. Kita jalan-jalan kat sini kejap. Seberang waterfront. Lepas tu kita naik sampan lagi. Alright, jom. Nice view kat seberang sana. Ini kalau malam cantik, geng. Kalau malam memang cantik. Sebab ada orang main air pancut berirama ke depan tu, bawah tu. Jom. Kat sana boleh jalan lagi, geng. Tak pasti saya jalan ke tak ni. Larat ke tak ni. Jom. Tu pengantin tadi. Dia orang masih buat event kat sana. Penggambaran. Okay, jom. Kita kat bawah. Tadi kita kat atas sana. Jom, guys. Let's go. Okey, kita sekarang berada di bawah tebingan sungai. So let's go. Kita cuba nak pergi ke sana. How to go there? Ada jalan. Right. Okay, stay tune. Saya sekarang berada di bangunan Dun kat bawah. Saya kat bawah sekarang. Saya angkat ke depan. Hai. Dia orang tak jawab hai aku, geng. Dia tinggal aku penyamun.
Okay, silap-silap kita naik ke atas tu nanti. Silap-silap kita kena naik ke atas tu. Boleh ke? Jauh perjalanan tuan hamba ni. Okay, ini air pancut Bayi Rama. Dia orang akan buat kat sini. Kalau malam-malam air pancut Bayi Rama kat sini. Tengok ni, semua lampu-lampu. Biasanya jam 8 malam dia orang buat. Ni air pancut Bayi Rama. Nice. Okay, bangunan dun. Kat sini ada lampu. Malam-malam pun sini ada lampu. Ada air pancut juga. Tapi siang dia orang tak buka. Dahsyat geng. Berapa kilo dah lemak aku dah hilang ni geng. So ni air pancut Bayi Rama. Waktu malam di rumah ini. Okay, let's go. Aku rasa aku nak naik ke atas sana. Kapal tu balik lagi. Sekejap je dia jalan. Tu kapal tadi tu. Oh, dia U-turn. Dia U-turn ni. Kapal tu U-turn geng. So sekarang kita berada di bawah Dewan Undangan Negeri Dun. Bangunan Dun kat belakang ni. Nampak tak? Bangunan Dun. Tu bendera yang kita pergi tadi. Right. So sekarang kita berada di depan bangunan Dun. Okay, kapal dah naik. Aku punya bateri ni weak. Aku kena tukar bateri ni kejap lagi. Alright, stay tune. Okay, sekarang kita tu kapal dah limpas. Sini pun ada sampan kecil-kecil. Ini jalan pukul 5.30 petang, 5:30 setiap hari. Satu orang tak silap aku RM60, 60 RM60. Yang ini murah. Tak silap aku tadi aku naik RM1 je. Yang ni pun syok juga naik. Ini pun syok juga naik. Tapi yang tu memang jauh sikit pergilah. Dia pergi tengok sunset. Okay, jom kita sambung. Alright, ini tempat yang aku bagi tahu tadi. Malam nanti air pancut Bayi Rama. Tapi saya tak dapat pergi malam. Kalau korang datang ke sini mesti tengok ni. Air pancut dia dengan warna-warni dia. Depan sana ada event. Aku rasa aku dah naik atas lah. Jom aku belanja korang. Penat geng. Hari ni aku kira jogging lah. Bawa korang, belanja korang, tak ada hal. Tak ada hal punya. Jom. Boleh naik. Kita naik atas. Ni bangunan Dewan Undangan Negeri. Okay, let's go jeng. Kita kena naik jambatan tu geng. Kita naik jambatan tu sampai ke seberang, balik ke seberang. Tadi kita pakai sampan. Tak pakai sampan lagi tak? Okay, kita akan naik ke atas sana. Jom. Okay, dah naik jambatan ni geng. Jambatan ni akan pergi balik ke waterfront kat seberang sana. Alright. Macam mana nak naik ke atas sana? Jom. Okay, let's go. So stay tune. Kita nak naik atas sana. Aku cari jalan dulu macam mana naik dah. Sebab first time aku naik kat sebelah sini. First time geng. Ni jambatan. Okay, nama tempat ini namanya Pangkalan Sapi. Ada Pangkalan Sapi. Tak tahu kenapa dia ada Pangkalan Sapi. Kat depan saya sekarang Astana. Jom nak tengok Astana kat Sarawak. Depan tu Astana geng. Astana. Kau orang boleh google Astana Kuching. Ni Pangkalan Sapi. We are at Pangkalan Sapi sekarang. Ini Pangkalan Sapi. So Pangkalan Sapi. Ini Dewan Undangan Negeri. Alright. So kita kat area sini. Kita kat seberang saya sekarang. Okey, kat depan sana geng, Masjid Terapung. Masjid Terapung Kuching. Nampak tak? Masjid Terapung kat depan sana. Masjid Terapung.
Tu dia geng, Masjid Terapung kat sebelah sana. Ni waterfront area. Tu Astana geng. Our friend from Jordan. Yes, they're going to fly this drone. Yeah. Already? Not yet. Yeah. Still on the way. Ready. Already. You want portrait or? Alright, let's go. Astana geng, Astana. Sampai sampai kat sini. Ini Astana. This is Astana. So saya nak naik ke atas. Time for me to go up. Wow. Okay, next time kita bawa kita punya drone. Next time kita bawa kita punya drone kat sini. Saya belanja ke orang pemandangan dari atas ni. So hari ni kawan kita daripada Jordan dia main drone kat sini. Wih, kalau aku bawa drone aku tadi kan best. Aduh. Nice drone. Okay, Pengkalan Sapi. Kita nak naik ke jambatan atas sana geng. Jom. Oh, ini ada orang jual air. Boleh juga. Dahaga ni, haus geng. Nantilah. Ada kafe. Okay, kita naik ke atas. Let's go up. Bangunan Dewan Undangan Negeri kat atas. So kita akan naik ke atas sini. Alright, let's go. Dia berjalan Dia ada toilet. Toilet dekat sini. Okay, kita dah jumpa pintu masuk dia kat sini geng. Pintu masuk dia kat sini. Okay, jom Akadai. Gelap Akadai bawa ke orang naik atas jambatan lagi. Yang tak pernah naik, saya belanja ke orang naik. Sekejap, jom. Dah lapar, tapi excited nak tunjuk ke orang. Aku nak tunjuk ke orang tempat-tempat ni. Siapa yang belum pernah pergi, jom I belanja. Dewan Undangan Negeri ke depan. Ni ada tahu tu. Tak tahu boleh naik ke tak. Okey, sekarang kita di atas jambatan geng. Atas jambatan sekarang. Sekarang kita nak pergi seberang balik. Tadi kita dari seberang sana pergi ke sebelah sini. Sekarang daripada sini kita nak pergi ke seberang lagi. Kita nak pergi seberang balik kat tempat area-area tu. Penat juga. Berapa kilo je lang tak apa, demi korang. Ni pemandangan dari atas. Tu Astana tadi. Astana. Tadi saya kat bawah sana. Okay, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Subscribe kepada mereka yang belum subscribe. Jom support sikit. Support Akadai Vlog. I will bring you guys walk around waterfront here. Sementara saya nak tempat cari tempat makan ni. Penat je. Jom, let's go. Alright, here we go. Let's go. Nice. Sekarang hampir sunset geng. Sunset itu benda Sentubong tak silap aku Sentubong kalau tak silap. Sentubong sebelah sana. Tak pasti juga. Sentubong sebelah sana. Okay, ini pemandangan dari atas. Wow, this great. Itu dia Dewan Undangan Negeri tadi. Dewan Undangan Negeri tadi. Tu bendera. Kita jalan dari sana geng. Kau bayangkan kita orang jalan daripada hujung sekali tadi. Saya bawa ke orang jalan menyusuri waterfront kat sini. Sekarang kita atas sungai. Kita ke atas sungai sekarang. Okey, tadi kita kat sana. Wow. Kita berada di pertengahan. Itu dia Masjid Terapung dekat Kuching. Masjid Terapung. CN Keyboard selalu pergi sana. Dia semayang sana setiap Jumaat. Okey, tengok view ni geng. Best geng, best. Syok geng. Apa orang ramai buat kat sana geng. Ada ramai orang kat sana. Jom. Ni saya belanja. Best. Dek. Okey, I belanja lagi. Jom jalan, I belanja lagi. Jangan lupa subscribe, sharekan video ni geng. Sharekan video ni untuk tontonan umum, untuk semua. Abang jogging. Kita nak pergi ke bawah sana. Jom, apa yang ada kat bawah sana. Let's go.
Sekarang kita di tengah-tengah. Tadi kita dari hujung sana geng. Kita dari hujung sana kita pergi ke tempat bendera. Lepas tu kita pergi ke area Dewan Undangan Negeri. Dan kita naik ke hujung sana tadi. Pergi ke Penggalan Sapi. Alright, let's go. Let's go, where we go. Come on. Kita dah hampir sampai kat bawah sana. Kita kat bawah. Apa benda kat bawah sana tak pasti. Okay, kita dari hujung sana pergi pusing sekarang. Let's go. Ramai orang kat sini. Sorry. Alright, kat sini mungkin ada orang buat konsert. Ini stage. Dia orang nak buat konsert kot. Sinilah lepak-lepak petang-petang. Di sinilah kita melepak. Yang dating-dating kat sinilah. Okay. So sekarang tengok sunset geng. Sunset kejap lagi nak turun sunset. Ni Dewa sini tempat orang show. Ada stage. Ada stage kat sini. Ada main singa, tarian singa kat sini nanti. Hari ni perarakan tarian singa. So they will do a show kat sini malam ni. Okay, kita akan turun ke bawah sana. Jom. Kita akan teruskan perjalanan kita. Tadi kita sebelah sana, itu Astana. Okay, ini area jalan ke India Street. So ini masjid tadi. Kita tengok dari jauh. So kita tengok orang jalan-jalan kat sini. Okay, let's go. Kita teruskan perjalanan kita geng. Okay, kita akan turun ke bawah sini. Jom. Tadi kita kat sana pusing naik lagi. Right, let's go. Okay, stay tune guys. Stay tune, kita nak ke bawah kejap. Right, stay tune. Jangan kita nak beri abang ni. Jual. Ada plus ada cincau ada. Anda plus boleh bang? 100 plus bang. Berapa sikit? RM3. RM3. Kita beli air bang ni. Steady bang. Jadi bang. We are a waterfront area, so we going to have a drink first before we go to continue there, right? Okay, kita jumpa subscriber baru kita. Jumpa abang jual air. Dia orang je jual air kat sini, geng. Okay, sukses bang. Okey bang. Steady. Ni apa dah? Right. Okay, hari ni ada dia orang buat event kat sini. So ada stage. Should be aku dengar lion dance, tarian singa, tarian naga kat sini. By the way, sini ada pameran tak pasti. Let's go. Let's find out apa yang ada kat sini. Dia sini ada event geng. Event kat sini pameran. Okay, let's go. Okay, kita sekarang berada di seberang, iaitu kat waterfront dah. Panas geng, berpeluh. Jom. Ada orang makan ni.
Okay geng, sekarang tadi kita kat seberang sana. Daripada hujung sana geng. So sekarang kita berada di sebelah sini pula. Tu kapal-kapal. Tadi kita dah naik ke atas jambatan tu. So sekarang kita berada di sebelah sini. Aku rasa aku kurang sekilo dah ni. Okay, jom jalan geng. Very big. Yours is so big, mine is so small. Why? Size doesn't matter, man. Size doesn't matter, but the feel different. Where you guys from? Sydney. Oh, Sydney. What you guys doing? We're shooting a show, TV show for Sarawak Tourism Board. Nice, just nice. Right. Okay, guys, carry on. Okay, our friend from Sydney. Dia orang buat shooting kat sini, Sydney. Nice. Let's go. Saya belanja ke orang petang ni. Tak apa, penat pun tak apa. Tak rugi. Ada orang basking. Steady. Basking kat sini. Terbaik. Okey, kita sekarang berada di seberang Dewan Undangan Negeri. Masih kat sebelah sini. So let's we go somewhere here. Let's go. So far banyak turis sekarang sebab dia orang ada pesta sekarang. Iaitu ini masuk ke area Carpenter Street guys. Ada toilet. So jauh juga perjalanan saya hari ni geng. Buang lemak, buang kolesterol. So sekarang kita berada di Bandar Kuching dah, di seberang. Kita berada di seberang. Okay, let's go. Ini sekarang kita di Pasar Lama Kuching. Kat sini waterfront. Sekarang kita kat waterfront. Jom, saya belanja awak lagi. Jom. Okey geng, tadi kita berada kat sana. Ingat tak saya naik atas tadi tu? Saya naik atas kat sana tadi, naik bendera, lepas tu Dewan Undangan Negeri. Sekarang kat sini tadi kita tengok kapal-kapal cruise tadi. This area, the cruise, yang 2 biji cruise tadi dekat sini. So dia orang dah jalan dah. So now only left the small boat. Only left the small boat only. So sekarang kita menuju ke arah Hilton sana. Tadi kita dari hujung sana geng, hujung sana. Right, here we go. Kita teruskan perjalanan kita. Wow. Tadi kita naik bot dari hujung sana geng. Ingat tak? Kita hujung sana geng. Lepas tu kita jalan lalu seberang sini. Itu kafe tadi yang ramai orang kahwin tadi. Orang kahwin pula. Orang yang wedding punya pre-wedding. Lepas tu kita lalu sana. Kita naik atas dune tadi. Sampai naik atas Win lah. Memang dahsyat geng. Let's go. Kita teruskan perjalanan kita. Kebanyakan kedai-kedai kat sini banyak dah tutup geng. Ni. Steady bang. Wow, steady. Siapa nak ambil buat potret datang jumpa abang ni kat sini. Jumpa lagi kita mana nampak ya. Akan ada vlog. Yes, ya. Kita pindah sini. Ya, ini ujung kan? Ujung. Ya, ujung. Kita pindah sini. Pada hari bagi Bandar Kuching Utara. Jadinya pindah sini. Dia pindah. Pada apa lukisan. Lukisan color. Itu buat kita putih hari ni kita buat warna. Gambar. Steady. Alright, all the best bang. Okey. Right. Terima kasih. So siapa nak buat portrait di atas sini, hantar gambar, send kat dia. Boleh. Kat sini boleh gambar, dia buat. Kita dari hujung sana. Hui, nah. Penat geng. Tapi dulu sini ada kedai makan geng. Tapi kedai makan dia dah dialihkan. Tak ada lagi. So sekarang tak ada lagi kedai makan, kedai minum kat sini. So kesian juga orang kehausan saya minum ni. Right. So wow. Okay. Ya, ni bot polis.
Okay, harap korang happy saya share video ni kat korang. So saya akan sambung lagi lepas ni. Kejap, saya rest take 5. Lepas ni kita sambung lagi. Alright, see you guys, stay tune. Tengok di sini tempat pembayaran. Pernah naik boat kat sini. Last call 6:30 sunset. Ni tapi ni dah jalan dah. Dah jalan. Kapal dah jalan, geng. Tinggal boat kecil-kecil ni sunset. Tinggal ni yang kecil-kecil je. Okay, last call sunset ni. Baru nak jalan sunset. Ini last boat untuk pergi sunset. Kalau korang nak pergi sunset, naik boat ni. Okay, geng. Sekarang saya nak cuba tengok kalau nasi aruk dah buka belum. Nasi aruk ni dekat Kuching, dia kat tepi-tepi jalan kuliner. So nasi aruk ni macam nasi minyak, tapi dia ada ikan apa dengan ayam dengan ikan. Kita cek dulu ada ke tak. Kita kat sebelah sana, jom. Kita nak limpas kedai-kedai yang jual barang-barang. Jual baju-baju ni. Kat sini apa ada? Diorang jual barang-barang tradisional Sarawak. Ya. Semua ada, geng. Kat sini semua barang jual barang tradisional. Baju-baju. Okey, kita nak tengok ada tak nasi aruk. Nama nasi tu nasi aruk. Nama tu nasi aruk. Dia macam nasi goreng tapi tak ada minyak. Jom. Kat sini dia nasi aruk dia tak pasti dah buka belum. Wani. Nama dia restoran Wani, tak pasti dah buka belum. Kita tanya dulu, geng. Nak makan nasi aruk dia. Restoran Wani. Nasi aruk. Dah buka ya? On the way. Okey. Ayam lagi kambing. Okey. Nasi aruk. Nasi aruk tu on the way juga. On the way. Okey. 30 minit kena. Okey. Thank you, bang. Dia belum buka lagi, geng. So kita akan kembali kat sini nanti. Nice. Ni dia orang jual laksa. Ada laksa. Nasi lemak. Laksa ada off itu. Off. Nasi lemak. Tu ada di Songwak. Oh ya, Songwak. Oh ya, pesta Songwak. Dia pergi ke? Kejap. Alright, dia orang masih on the way nak buka. By the way, nanti kita akan pergi sini lagi. Alright, let's go. Okay, kita masih melalui sini. Dan kita daripada nasi aruk tadi, tapi dia belum buka lagi. Agak sini masih dia orang ada ni, jual barang-barang ni. Ni barang perabot kayu semua. Okay, tu waterfront kita tadi kat sebelah sana. Let's go. Kita dah sampai ke penghujung tadi jalan ni. Dia orang akan buat tarian singa kat sini. Kat area ni.
Ini tadi dia orang akan standby nak buat tarian singa. Ni adik-adik ni semua standby. Singa adik. Hello. Yes. What time start? What time? 6. o'clock. Maybe 6:30. 6:30. You here? Is it? Yeah. They will perform here. Right. Okay. Yeah. Steady, steady. What is that? Oh yeah. Chopstick. Yeah. Alright, good luck guys, good luck. Thank you. Good luck. They will perform at this waterfront for the tarian naga dan tarian singa. So, tak sempat nak tengok dia orang. Tak apa, dia orang perform. Kita pun malam ni perform. So, jalan lagi. Dia orang kat perform kat sini, geng. Kat sini, VIP kat sini, nanti VIP kat sini. Let's go. Alright. Ini dia. Okay, stay tune. Kita jalan dulu this area. Tengok apa yang ada masa kali. Kita sampai ke Plaza Merdeka. Kita pergi ke Plaza Merdeka sekarang. Jom. Area ni sekarang sangat busy. Jalan ini nanti akan ditutup, guys. Jalan ni nanti akan ditutup sebab dia orang ada buat show, rock show. Lori-lori semua jalan nanti kat sini. So waterfront akan ditutup sampai ke bandar sana. Alamak, ini pergi ke tu. So saya sekarang nak pergi turun bawah. Okey, jom. Apa lagi yang ada kat sana? Kita tengok. Ini pergi ke India Street. Kalau korang pergi India Street, this area. Right. Let's go to this area. Okey, ini Masjid Terapung tadi, geng. Masjid Terapung yang kita tengok tadi. Sini banyak kedai makan juga. Sini pun banyak kedai makan juga. Banyak food store kat sini. Ni ais kacang. Ayam penyet. Ada ayam penyet, guys. Dan ada mi kolok. Ada sate. Kita ada sate kat sini. Sate pun ada. Saya lapar lagi, tapi saya alang-alang nak teruskan perjalanan ni. Alright. So nanti kita makan. Okey, sate bang. Sate. Yes. Belum masak lagi, oh. Kejap lagi. Jadi kita berada kat seberang sana. Korang tengok kat seberang sana. Kita jalan tadi. Itu Astana. Itu penggalan sapi yang kita datang tadi. Kita sekarang dari hujung ke hujung dunia ni. Sekarang depan saya lah Masjid Terapung. Ni dia Masjid Terapung yang saya tunjukkan ke orang tadi. Ni dia. Selalu hari Jumaat dia orang akan solat kat sini. Masjid Terapung dekat Kuching. So sekarang kita berada kat sini. Kampung kat seberangnya itu kampung. Sebelah tu penggalan sapi. Ni bot-bot kat sini. Masjid. Okay guys, saya belanja ke orang dulu. Belanja ke orang dulu, jalan lagi. Tak tahu lepas ni kita sambung ke tak. Tengok bateri saya masih ada lagi. Okay. So sekarang saya belakang saya ke masjid. Masjid Terapung. Jom. So kita nak sambung lagi perjalanan kita. Jom. Okey, kita nak pergi ke hujung sana sebab kat hujung sana ada tempat baru, geng. Ada tempat baru, dia orang jual barang makan. Apa kata kita pergi sana? Jom. So jangan ke mana-mana. Stay tune, stay tune. Jangan skip, jangan skip. Rugi skip. Saya bawa anda. Aku penat lelah. Lelah, geng. Kat sana macam meriah sikit. Jom kita pergi tengok apa yang ada kat sana. Ni masjid. Kat sebelah saya ni Masjid Terapung. Yang setiap Jumaat dia orang solat kat sini lah. Okay, let's go. Okay, itu kampung kat seberang tu, ada kampung.
kita akan pergi ke seberang sana, tengok apa yang ada kat sana. Nampak macam best geng. Okay, next time saya akan bawa drone saya. Saya akan bawa drone saya ke sini. Kita cuba shoot daripada atas. Shock geng. Saya akan cuba bawa drone next time. Kalau kita boleh bawa, kita akan terbang ke area ni. Mana tahu. Jom. Sini banyak tempat makan. Jom. Okay, sunset dah turun dah geng. Sunset dekat nak turun. Sunset dekat nak turun dah. Alright, stay tune. Jom kita pergi ke sebelah sana. Apa yang ada kat sana? Jom. Okay guys, yang dia orang jual dekat area waterfront, yang dulu-dulu kat waterfront, sekarang dia orang dah pindah ke sebelah sini, paling hujung. Dia orang pindah ke sini. Patut dah tanya kosong. Sekarang kita tengok. Jom. Kat sana kosong. Dia orang semua pindah ke sini geng. Jom tengok. Tapi sini ada sunyi sikit. Kat sini tempat makan, shop. Okey juga tempat ni kalau nak lepak-lepak makan. Not bad. Tempat ni kita boleh makan kat sini. Ini open air. Dia makan, kalau korang tengok tempat ni pun boleh tahan. Not bad. Okey. Tu dari seberang tadi. Kat sini banyak store-store yang sepatutnya dia orang kat sebelah sana dah dipindahkan ke sini. Ada air, semua ada. Okay, let's go. Okay, kat sini sampai hujung sana dia orang bawa makan. Kat sini kita orang makan, ada table-table, relax. Nice, just nice. Okay, by the way guys, thank you for watching. So setakat ini saja video kita. Kita dah jalan banyak tempat tadi. Aku dah tukar 2 bateri dah. Kita dah jalan-jalan dekat area terbaru dekat waterfront dan juga area yang telah dimodify orang. Kita dah pergi ke Dewan Undangan Negeri. Kita pun dah pergi ke tadi dekat tempat bendera tu. So sekarang kita balik kat seberang sini. Kita balik ke Bandar Kuching. So thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share Arcadia Vlog. Thank you for watching. Sekali lagi terima kasih kerana support Arcadia Vlog. So kita nak balik lagi. Jumpa lagi di next video Arcadia Vlog. Bye bye.